You guys did so well. I'm so proud and saya nak return barang-barang awak. Yang ni dulu. Nak pegang yang ni. Jadi siapa punya ni? Saya punya. Awak punya. Do you know dia bawa apa tadi? Apa? Mari kita tengok dia bawa apa. I bagi tahu you dia bawa apa nanti. Oh ya. Okay. Ai bawa spek. Tak rosak. Kalau rosak korang sana ya. iPhone dan gelang-gelang. Gelang-gelang. Apa gelang-gelang nak selamatkan kau lah. Kan? Gelang-gelang lagi. Dan jam Dan tangan. jam tangan. Tadi apa? Aimo Aimo. Aimo saya bagi dia bawa. Sebagaimana saya allow awak bawa awak punya lip balm. Mana ada? Tak ada. Kau nak ambil balik. Tak, lip balm tadi bagi. Kau tak bagi? Kau Tak letak, bagi. kau pakai kat aku. Kau bagi dia Aimo, kau tak aku lip balm. Maaf lah. Tak ada. Okey, tak apa, kita tolak strike tadi. Tapi sama harga. Okey. Sama je. Okey, barang awak. Ini banyak. Bukan tak payah bukan aku je. Kena. Kita tengok barang Ace Stylista. Oh, beratnya. Jangan saya, kita keluar satu. Jom. Okey, Ace tunjuk. Ada duit. Ada duit. Oh, wow. Berjudi malam ni. Ada duit. Tunjuk duit banyak. Duit. Ada duit yang banyak. 100,000 lagi. Sejuta tu rasanya. Dia mungkin ada charger. Oh Ini yelah, mungkin takut handphone ni handphone. mati. Ingat nak buat rambut. Spek. Kecantikan harus kecantikan harus dijaga. Ini spray rambut ya. Kau bawa? Tak ada. Kenapa tak bawa? Tak stylista lah. I tak seven Tak Islam ni. stylista lah. Kau ni Yang paling pen bawa. Yang paling best baju hujan. Baju hujan. Baju hujan. Buka. Kau boleh pakai. Aku tak perlu bro. Tak apa. Baju hujan. Apa ni, bra? Ini untuk apa? Untuk letak tangan macam tu kalau tangan patah kan. Oh, kalau tangan patah, preparation dia jauh. Jadi. Kalau tangan patah. I'm serious. No, sebab kalau aku, tapi kau kata tak boleh menipu kan. So Tak apa, okey tu. Okay, mana kita tahu kan keselamatan harus dijaga. Well prepared. Congratulations Islam ni. Host. Kalau tangan patah. Okay lah, we just wrap up. I want to say thank you for both of you. Okay. Sebab seriously, kalau korang tengok dua-dua ni macam bergaya. Saya tak boleh nak tandingi lah gaya awak. Dan gaya sebelah ni saya selalu kena oops. Walaupun baju-baju sponsor, saya pun tak tahu kenapa saya kena oops. Tapi seriously, besides the oops and the outside, both of them did very well.